Gold bar 0.5 gram, 1 gram, suku dinar, setengah dinar dan gold bar 5 gram adalah dalam kategori small bar item atau emas yang kecil. Walaupun item kecil sebegini, harganya murah dan mampu milik. Anda perlu kena pasti matlamat simpanan emas terlebih dahulu. Dengan matlamat dan target gram emas, anda bukan sahaja boleh fokus dalam simpanan, malah anda boleh maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Katakan anda ingin memulakan simpanan pertama, simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan. Dan katakan gaji anda adalah sekitar RM3,000. Jadi untuk 1 bulan pendapatan, anda boleh letakkan target simpan 10 gram emas. Jadi untuk situasi ini, mana yang lebih baik untuk anda simpan? 10 keping 1 gram atau 1 keping 10 gram? Semestinya 1 keping 10 gram ini lebih baik dari sudut kos upah. Kos upah atau gold premium untuk 1 keping 1 gram harganya RM15. Jika darab dengan 10 keping, sudah jadi RM150. Gold premium untuk gold bar 10 gram RM15 juga. Jadi anda boleh jimat RM135 dengan pilihan saiz emas yang sesuai dengan matlamat simpanan. Dengan akaun Gap, anda boleh saja menabung mengikut bajet anda, dan bila cukup target gram emas, anda boleh keluarkan untuk anda simpan emas itu sendiri. Caranya, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah-langkah daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.